ramai di antara kita anggap gula tiruan ni penyelamat. Kita nak manis tapi elak kalori. Jadi, ramai pilih pemanis buatan macam aspartame. Kononnya lebih sihat, kurangkan risiko diabetes dan kawal berat badan. Tapi, betul ke semua yang kita percaya ni? Sains dah mula tunjuk bukti yang mungkin mengejutkan kita semua. Sejak dulu, aspartame memang dah jadi tumpuan perdebatan. Ada yang kata ia selamat, tapi ramai risaukan kesan jangka panjangnya. Adakah ia betul tak ganggu insulin dan gula darah kita? Dan macam mana pula dengan bakteria baik dalam usus? Terbaru, Organisasi Kesihatan Dunia pun dah mula pandang serius pasal isu penting ni. Jadi, persoalannya, patut ke kita terus yakin gula tiruan ni lebih baik? Kajian terkini menunjukkan, pengganti gula ni mungkin beri kesan pada cara badan kita kawal gula, dan juga komposisi mikrob usus kita. Mungkin apa yang kita sangka, sihat, selama ni, ada sisi gelapnya. Kita perlu lebih berhati-hati dengan setiap pilihan demi kesihatan jangka panjang.